بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الفهيم العليم. لدي الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. لدي الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang masih beri kita peluang dan masih beri kita peluang untuk hidup, masih beri kita peluang untuk beramal, masih beri kita peluang untuk mendekatkan diri kita kepadanya, masih beri kita peluang untuk beribadah kepadanya, masih memberi kita peluang untuk berjalan, masih memberi kita peluang untuk hidup. Jadi ini adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya nikmat beramal, dapat beramal, dapat hadir, dapat berkumpul di sini semata-mata ingin dengar kalam Allah, ingin memahami kalam Allah, memahami kalam baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu taufik pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ramai yang terpilih dan tidak ada orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah bagi kita taufik untuk kita dapat hadir, dapat cuba memahami kalam Allah dan memahami kalam baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Al-Quran perkataan taufik disebut sekali sahaja dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan hanya saja taufik ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat beramal, melakukan amalan kebaikan, melakukan amal-amal baik, sembahyang, zikir dan sebagainya, ini adalah taufik dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ramai orang diberi taufik. Tidak ada ramai orang yang terpilih. Dan kita di dunia ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan kita untuk beribadah. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Tidak ada tujuan yang lain. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala kata, aku ciptakan manusia dan jin hanya saja untuk beribadah kepada aku. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita supaya kita dapat mendekatkan diri kepadanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk menyiksa kita ataupun menghukum kita ataupun azab kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum." Allah tidak berhajat menyiksa ataupun hukum kamu. Sama juga Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat amalan kita. Allah kaya, Allah itu maha kaya. Kaya daripada amalan kita. Cuma kenapa kita melakukan amalan itu? Amalan-amalan yang kita buat. Amalan ini yang kita lakukan, amalan-amalan kebaikan, solatnya, zikirnya, sedekahnya dan sebagainya, semua itu untuk kebaikan kita. Semua itu untuk kebaikan kita, untuk manfaat kita, supaya kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan matlamat yang pertama apabila kita melakukan amalan, kita buat amal
matlamat kita keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita lakukan amalan, hendaklah niat kita meminta redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita dapat keridaan Allah, maka kita akan dapat semuanya. Di hari kiamat nanti yang kita nak hanya redha Allah. Allah redha. Allah tidak murka atas kita. Dalam masa yang sama kita beramal. Amalan ini dia amalan yang kita lakukan ini semuanya untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita orang yang kita beriman, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda ni apa? Buktinya apa? Kita akan beramal. Kita akan buat perintah Allah. Kita akan tinggalkan larangan Allah. Itu tanda kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah matlamat semua orang Islam. Dikatakan bahawa ada seorang yang dia beramal sepanjang dia hidup, dia beramal. Siang hari dia puasa, malam hari dia qiyamul lail. Jadi banyak amalan yang dia lakukan. Kemudian dikatakan di hari kiamat nanti Allah tanya dia, kamu nak masuk syurga dengan amalan aku atau dengan amalan kamu, amalan yang kamu lakukan ini sepanjang kamu hidup? Kamu nak masuk syurga dengan amalan-amalan kamu ini, ataupun kamu nak masuk syurga dengan rahmat aku? Maka orang itu jawab, ya Allah, aku dah banyak beramal. Dia yakin dengan amalan, dia yakin dengan amalan dia sendiri. Maka dia kata, ya Allah, aku dah banyak beramal di dunia, maka aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Jadi dia yakin dengan amalan. Maka Allah kata, okey, tak apa, timbang. Allah suruh para malaikat timbang amalan dia, dan timbang satu rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditimbang amalan orang itu, ditimbang amalannya, dan ditimbang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan yang dia lakukan sepanjang dia hidup terbang, hilang, dan rahmat Allah itu lebih berat. Dan amalan yang dia ada itu semuanya terbang. Rahmat Allah lebih berat daripada amalan-amalan yang dia lakukan. Maka orang itu takjub dan dia terkejut. Menunjukkan rahmat Allah ini lebih besar daripada amalan-amalan yang dia lakukan. Maka Allah tanya dia lagi, kamu nak masuk syurga dengan amalan yang kamu lakukan ini sepanjang kamu hidup, ataupun dengan rahmat dan keredaan aku? Maka orang tu kata, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan rahmat dan keredaan. Lalu dia dimasukkan ke dalam syurga. Maka apabila kita beramal, hendaklah kita niat dengan amalan kita ini, kita ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita dapat keredaan Allah, kita akan dapat semuanya. Untuk ayat tadi, wa ma taufiqi illa billah, ayat yang menceritakan tentang taufik, bahawa taufik ini datang daripada Allah. Ada yang bertanya dekat surah apa? Surah Hud ayat 88. Surah Hud ayat 88. Ini menceritakan tentang taufik. Dan di dalam Al-Quran, taufik hanya disebut sekali sahaja, menunjukkan taufik ini adalah satu benda yang susah yang didapati oleh semua orang. Bukan semua orang akan dapat taufik untuk melakukan amalan-amalan baik. Contohnya, ada orang kaya, mempunyai jutawan, mempunyai dia jutawan, juta-juta duit yang dimiliki, tapi dia tak dapat infak. Satu RM1 pun dia tak dapat infak. Dia tak dapat beri kepada orang miskin RM1. Sedangkan dia banyak duit. Ini Allah tak bagi dia taufik. Ada pula orang miskin, tak ada duit langsung. Orang biasa, orang sederhana. Tapi setiap hari dia infak RM10, RM5, RM1. Inilah rahsia taufik. Maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan cerita
InsyaAllah kalau kita akan cerita 2 cerita kalau sempat. Qaum Saba. Qaum Saba. Qaum Saba ini merupakan satu qaum yang menetap di Yaman. Qaum Saba ini ada seorang nama dia Saba. Dia menetap dekat satu kampung, dekat satu tempat, dekat satu bandar. Lalu kampung mereka itu diberi nama Saba, ikut nama orang tu. Maka Qaum Saba ini ataupun kampung Saba, kampung Saba ini adalah satu kampung ataupun satu negeri yang sangat indah. Dan orang-orang Saba ini, Qaum Saba ini, orang yang sangat kaya. Allah bagi mereka kesenangan. Allah bagi mereka kesenangan, kekayaan. Dan kampung Saba ini terkenal dengan kecantikannya. Cuacanya cantik. Penuh dengan taman dan ladang-ladang sehingga dinamakan syurga dunia. Disebut mereka 2 syurga, maksudnya 2 tempat yang sangat indah. Taman-taman yang penuh dengan buah-buahan, semua benda yang ada di dalam fikiran kita dari buah-buahan, tanam-tanam negeri mereka. Tamam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan kepada kaum Saba. Mereka mempunyai duit dan harta yang banyak. Mereka mempunyai rumah-rumah yang cantik. Mereka mempunyai ladang-ladang dan kebun-kebun yang indah, penuh dengan buah-buahan, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan bijir-bijiran. Semua ada, disediakan. Tak perlu mereka keluar pergi cari makanan buah-buahan daripada luar. Tidak. Dekat negeri mereka sendiri ada. Tak perlu mereka pergi dan beli daripada kampung luar. Tidak. Dekat negeri mereka itu disediakan semuanya. Sehingga dikatakan apabila perempuan itu ingin ambil buah, jalan dekat kebun. Bila dia berjalan, buah-buahan semuanya akan jatuh dalam raga itu, dalam bekas itu, dalam bakul itu. Lepas tu dia balik dalam keadaan sahaja di bawah pokok-pokok buah-buahan, pokok yang ada di kebun. Semua buah-buahan akan jatuh ke dalam bakul itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan terlalu banyak pokok yang ada dan terlalu banyak buah-buahan yang ada. Sampai buah-buahan itu jatuh sendiri. Sampai tak perlu kita petik, kita lalu sahaja di bawah pokok-pokok itu, bakul kita akan penuh dengan buah-buahan. Tetapi walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesenangan, kekayaan dan semuanya itu, mereka manusia ini dia sentiasa menzalimi dirinya. Manusia ini adalah jahil, sifat dia jahil, ada kejahilan. Sifatnya menzalimi dirinya sendiri. Maka kaum Saba ini sama juga, mereka tak perlu bawa bekalan. Kita, kalau kita nak bermusafir, orang Kuantan nak pergi Pahang, ataupun kita nak musafir ke tempat jauh, kita akan sediakan makanan, minuman. Kalau tak, kita akan sediakan duit. Supaya dalam perjalanan kita berhenti dekat R&R contohnya, kita beli makanan, minuman dan sebagainya. Kaum Saba ini tak perlu mereka sediakan makanan dan minuman dan duit. Tak perlu. Mereka lalu sahaja. Kalau mereka nak pergi safar ke kampung sebelah, perjalanan mereka, jalan mereka itu penuh dengan kebun, penuh dengan taman, penuh dengan ladang. Semuanya free. Boleh ambil. Kalau lapar masuk, makan.
Tetapi manusia ini seperti mana yang kita kata tadi, dia sentiasa menzalimi dirinya. Iman. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia utuskan, dihantar kepada mereka pendakwah Allah Subhanahu Wa Taala untuk ajak mereka bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak, mereka enggan. Bahkan mereka kufur nikmah, ingkar nikmah. Allah dah bagi mereka kesenangan dan kesenangan, kekayaan, mereka nak rasa kesusahan. Sepanjang mereka hidup ni senang sahaja. Jadi mereka kata, ya Allah, bagi kita susah. Kita nak rasa kesusahan. Kita nak rasa bila kita bersafar, kita safar ke tempat yang jauh. Sebab bila mereka bermusafir, dalam perjalanan mereka sentiasa senang. Makanan ada, berhenti makan, minum. Jadi mereka rasa dekat. Bila bersafir ni rasa dekat, rasa tak ada kesusahan. Maka mereka ini, yang kita boleh kata mereka, sifat mereka gila. Mereka kata, ya Allah, bagi kita rasa susah. Kita nak rasa kesusahan. Kita nak rasa perit. Kita nak rasa kepahitan hidup. Sebab sepanjang mereka hidup, senang. Maka kaum sahabat ini, apa yang berlaku? Mereka, sebelum itu mereka ada banyak air. Hujan sentiasa ada. Jadi mereka, Allah Subhanahu Wa Taala, tanah mereka jadi tanah yang subur, dan banyak air yang mereka ada. Air perigi, air itu, air dan sebagainya. Jadi mereka telah membina satu impangan. Sebab terlalu banyak air. Jadi mereka nak simpan air itu supaya mereka sentiasa boleh siram pokok-pokok, dan supaya air itu boleh pergi ke ladang dan taman-taman yang mereka ada. Mereka bina satu impangan supaya air itu dapat berkumpul dekat satu tempat, dan setiap kali mereka nak siram pokok dan sebagainya, mereka akan buka laluan-laluan yang ada dekat impangan itu. Jadi satu impangan yang besar, yang di zaman sekarang nama dia Saddu Ma'arib. Sampai sekarang ada lagi sebahagian daripada Saddu Ma'arib itu. Maka mereka bina satu impangan yang besar untuk menahan air itu, untuk simpan air itu, supaya ada air simpanan. Bila mereka perlu, mereka boleh ambil dan guna daripada air itu. Tetapi apabila mereka ingkar, mereka kata, ya Allah, kita nak rasa kesusahan, bagi kita susah, kita dah banyak selalu senang. Allah hantar satu tikus pangan itu, dan tikus itu telah memanggil semua tikus-tikus yang ada di tempat itu, sehingga ada banyak tikus yang ada di dalam impangan itu. Apa kerja tikus itu? Sebelum Allah hantar tikus ini, sebenarnya ada nyamuk, tak ada serangga-serangga yang memberi mudarat, yang ganggu manusia, yang memusnahkan tanam-tanaman dan sebagainya, tak ada. Ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebab tu mereka punya pokok, mereka punya buah-buahan sentiasa ada, tak rosak, tak dimakan oleh haiwan-haiwan, tak dimakan oleh serangga. Sebab dalam negeri mereka tak ada serangga. Tapi apabila mereka ingkar, Allah hantar satu tikus, dan datangnya banyak tikus dekat impangan itu. Dan tikus-tikus itu buat apa? Makan ataupun menghancurkan impangan itu. Kita tahu tikus ini, dia boleh gigit apa-apa sahaja. Kalau ada kayu, dia boleh gigit. Ada plastik, dia boleh gigit. Semua benda dia boleh gigit dan boleh rosakkan dan boleh musnahkan benda yang dia gigit. Maka dia telah tikus-tikus itu gigit
dan runtuh. Tiba-tiba keesokan pagi, kaum sahabat ini bangun dalam keadaan banjir. Rumah-rumah mereka banjir. Di satu kampung rosak binasa hasil daripada banjir, kerana impangan itu sudah dimakan oleh tikus, sudah dirobohkan oleh tikus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang mati, ada yang tenggelam, ada yang lemas, ada yang lari, dan kampung mereka itu terbalik. Berubah keadaan kampung itu daripada negeri yang indah, yang mewah, yang dikira syurga dunia, jadi kampung yang musnah, negeri yang musnah, tidak ada orang duduk. Kenapa berlaku ini? Kenapa Allah uji mereka? Kenapa Allah hukum mereka? Kerana mereka ingkar nikmah. Mereka tidak ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada mereka. Mereka tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah. Maka mereka rasa ini daripada mereka sendiri. Semua apa yang mereka ada ini, mereka daripada diri mereka sendiri, dan mereka tidak syukur. Maka Allah nak tunjuk kepada mereka, apa yang kamu ada ini bukan daripada kamu sendiri, bukan hasil usaha kamu sendiri. Ini dengan izin Allah. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sentiasa ingat segala kebaikan yang kita ada, segala kemewahan yang kita ada, segala kesenangan yang kita ada, anak, isteri, keluarga, harta, semua ini datang daripada Allah. Jangan ingat kita ini daripada hasil usaha kita sendiri sahaja. Kita kerja-kerja, okey, ini kita ingat ini sebab hasil usaha saya sendiri sahaja. Tidak. Allah memang suruh kita untuk usaha. Wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan dapat apa-apa melainkan jika dia usaha. Jika dia usaha, dia akan dapat. Tapi jangan kita ingat usaha kita yang menyampaikan kita untuk dapat perkara ini, bukan daripada Allah. Ini satu masalah yang besar. Ramai orang sekarang ingat dia kaya, dia jadi senang sebabkan kerja dia, sebab otak dia, sebab dia punya fikiran. Sampai dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang bagi dia otak, yang bagi dia dan dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara ini akan menyebabkan nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama sekali kita perlu bersyukur. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat-nikmat, kesenangan, kekayaan, kesihatan, afiah, pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingat bahawa ini daripada Allah, bukan daripada kita sendiri, bukan disebabkan kita buat, bukan sebab kita usaha, tidak. Ini dengan izin Allah. Allah yang bagi kita ini. Usaha ini adalah sampingan. Aku bekerja sebab Allah suruh. Aku usaha sebab Allah suruh. Sebab tu bila kita bekerja ataupun suami pergi cari rezeki dan sebagainya, dengan niat ini, aku bekerja sebab Allah suruh. Sebab Allah perintahkan aku bekerja untuk bagi nafkah kepada isteri, untuk bagi nafkah kepada anak. Dia sedang berjihad. Dia sedang berjihad sebenarnya. Dia sedang dapat pahala. Dengan niat dia itu, dia sedang dapat pahala. Walaupun dia tengah bekerja cari duit, tapi niat dia untuk ikut perintah Allah, sebab Allah suruh cari nafkah. Allah suruh untuk tidak meminta-minta kepada orang. Baginda SAW kata, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal ini adalah satu kewajipan ke atas semua orang Islam. Maka kalau dia keluar cari rezeki dengan niat ini, dia akan dapat pahala. Satu hari baginda SAW tengah duduk dengan para sahabat.
Lalu ada seorang keluar, seorang yang besar, yang tough, badannya kemas, badan dia besar, badan dia kuat, mempunyai kekuatan. Maka para sahabat Rasulullah kata, oh ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kekuatan dia ini, usaha dia ini, badan dia ini dia guna untuk berjihad, untuk keluar peperang, memerangi musuh Islam, memerangi orang-orang kafir. Jadi sahabat Rasulullah kata macam tu. Lebih baik dia keluar berjihad dengan menggunakan badan kekuatan yang dia ada ini, lebih baik dia keluar berjihad. Diorang kata kepada Rasulullah begitu. Maka Nabi SAW kata, wahai sahabat aku, hendaklah kamu tahu bahawa sekiranya lelaki ini dia keluar untuk memberi nafkah ataupun memberi makanan dan minuman kepada ibu bapanya yang lemah, maka dia berada dalam jihad. Nabi kata dia sedang berjihad kalau dia keluar untuk beri kesenangan kepada ibu bapanya yang sudah lemah tak mampu bekerja. Keluar untuk menyara sara keluarga, ahli keluarganya, untuk beri makan dan minuman kepada anak-anak yang kecil, untuk memberi makan dan minuman kepada isterinya, maka dia berada dalam jihad, dia tengah berjihad. Wahai sahabat aku, sesungguhnya kalau lelaki ini keluar untuk meminta rezeki supaya dia tidak meminta-minta daripada orang, dia keluar cari rezeki, bekerja, usaha supaya dia tidak meminta-minta daripada orang, supaya dia tak pergi perlukan orang ini, dia sendiri. Dia keluar supaya dia tidak meminta-minta daripada orang, maka wahai sahabat aku, sesungguhnya orang ini sedang berjihad. Dalam jihad, dia tengah berjihad, seolah-olah dia tengah berjuang. Dia dapat pahala orang yang berjihad. Kemudian akhir sekali Nabi kata, wahai sahabat aku, kalau lelaki ini keluar untuk mencari duit, tapi dia cari duit untuk dia berbangga, untuk dia kata aku ada, untuk dia beli ini, dia bangga kepada orang, dia tunjuk kepada orang, aku ada, aku mampu, aku, maka sesungguhnya sekarang dia berada bukan dalam jihad, bukan dalam jalan Allah, tetapi dia sedang menempuhi jalan syaitan. Niat dia ini menyebabkan dia menempuhi jalan syaitan, menyebabkan dia ikut hasutan syaitan, menyebabkan dia percaya kepada syaitan, maka dia akan dibangkitkan dengan syaitan. Tapi orang yang pertama tadi dia keluar, niat dia apa? Untuk bagi nafkah kepada ibu bapanya yang sudah lemah. Dia berada dalam jalan Allah, dia berjihad. Orang yang kedua, dia keluar dengan niat nak menyara ahli keluarganya. Ada anak-anak yang kecil, nak beli susu, nak beli pampers, nak bagi nafkah kepada isterinya. Dia berada dalam jalan Allah. Orang yang ketiga, dia keluar untuk supaya dia tidak memerlukan orang, supaya dia tidak meminta-minta daripada orang. Dia nak usaha sendiri, dia tak nak memerlukan orang. Dia berada dalam jalan Allah. Tapi orang yang keempat, niat dia berubah. Niat sahaja ni, niat ni yang mengubah segala amalan kita. Niat dia apa? Untuk tunjuk kepada orang, supaya dia kata aku ada, supaya dia beli ini, dia tunjuk kepada orang, dia nak berbangga dengan harta yang dia ada, maka dia ini sedang menempuhi jalan syaitan. Niat ni penting. Niat ini akan mengubah benda adah, benda yang kita biasa jadi ibadah. Contoh kita makan benda, makan ini hukum dia harus. Tapi bila kita makan, niat kita untuk badan kita jadi kuat buat ibadah. Badan kita jadi kuat untuk cari nafkah untuk ahli keluarga. Badan kita kuat untuk bantu orang-orang Islam. Badan kita kuat untuk membantu kaum keluarga kita sendiri. Kita niat macam tu, kita dapat pahala. Adah ini, makan kita ini, dia tak jadi benda adah, benda biasa, dia akan jadi ibadah. Bila kita makan, seolah-olah kita tengah beribadah. Jadi niat ini adalah satu pintu yang besar. Sebab tu ulama kata niat ini adalah pintu yang
pahala yang banyak, senang. Kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang paling senang, dengan niat sahaja. Contoh, kita nak makan sekarang, besarkan niat kita, luaskan. Okey, nak makan sebab apa? Sebab saya nak kuat buat ibadah, saya nak kuat boleh cari nafkah untuk ahli keluarga. Kita niat banyak, dapat pahala banyak, dapat pahala free sahaja. Kita tengok orang susah, contohnya, kita niat, okey, insyaAllah kalau saya ada duit, saya jadi orang senang, saya akan bagi. Dengan niat kita ini, kita akan dapat pahala, walaupun kita tidak keluarkan duit. Sebab tu orang-orang salih, orang-orang alim, kalau disuruh anak dia pergi ambil satu barang ataupun pergi beli satu barang daripada luar rumah, sebelum anak dia keluar, dia akan panggil anak dia. Okey, sekarang kamu nak keluar pergi mana? Beli barang. Okey, kamu niat daripada sekarang, sebelum kamu keluar daripada rumah, niat daripada sekarang. Jika kamu jumpa orang, kamu akan bagi salam. Jika kamu jumpa orang susah, kamu akan bantu dia. Jika kamu jumpa orang tua, kamu akan pegang tangan dia dan bantu dia untuk berjalan. Jika kamu jumpa benda yang ganggu jalan orang Islam, ada duri, ada kaca, ada benda yang menghalang orang-orang Islam daripada berjalan dekat laluan itu, kamu akan alih. Ayah tu dia akan suruh anak dia macam tu, niat sebelum. Jadi bila anak dia tu keluar, dia keluar pergi beli barang, tapi macam-macam niat yang dia sudah niat. Kadang-kadang dia pergi beli barang, lepas tu balik, dia tak jumpa orang pun, dia tak jumpa benda yang menghalang jalan, dia tak jumpa orang tua, tak jumpa orang yang bagi salam. Dia balik, dia akan dapat pahala semua apa yang dia niatkan. Semua benda yang dia niatkan tadi, dia akan dapat pahalanya. Dengan apa? Dengan niat. Sebab tu, niat ini adalah pintu ataupun jalan yang paling singkat untuk kita sampai kepada Allah. Sebab tu di hari kiamat nanti, kita akan datang, kita akan tengok banyak gunung, pahala, amalan dan sebagainya. Maka kita akan tanya, ya Allah, daripada mana datangnya pahala ini? Banyak pahala ni. Daripada mana datangnya pahala ini? Allah akan jawab, ini pahala niat-niat kamu dahulu. Dekat dunia dahulu kamu pernah niat. Kamu pernah tengok orang kaya dan kamu niat. Kamu kata dalam hati kamu, kalau aku jadi kaya seperti dia, nescaya aku akan bantu orang miskin, nescaya aku akan bantu orang susah. Hari itu kamu niat macam ni. Inilah pahala apa yang kamu niatkan. Dengan niat sahaja, kita mesti tulus. Contoh, kita niat, oh kalau aku ada RM100 sekarang, saya aku akan keluarkan, aku bantu orang miskin, aku akan bagi kepada orang susah ini. Walaupun kita tak ada duit, kita akan dapat pahala orang yang infak RM100 dengan niat sahaja. Baginda SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan itu bergantung dengan niat. Segala amalan yang kita lakukan mesti ada niat. Dengan niat kita itu, kita akan dapat pahala. Tidak ada niat, maka tidak ada pahala. Sebab tu dalam sembahyang wajib kita niat. Kalau tak niat, tak sah. Dalam puasa sama juga. Kebanyakan ibadah diwajibkan kita ada niat. Zakah mesti ada niat. Puasa mesti ada niat. Haji mesti ada niat. Sembahyang mesti ada niat. Sebab niat ini yang akan memperingatkan kita tujuan kita buat amal itu. Amalan ini, bila kita buat amal, niat ini, bila kita niat, akan memperingatkan kita, okey, amalan kamu ini kamu buat kepada siapa, untuk siapa. Sebab tu Allah wajibkan dalam semua amalan yang wajib kita buat itu, kebanyakannya adalah mesti ada niat. Supaya kita muhasabah diri, okey, aku nak buat amal ni untuk siapa? Jadi daripada awal sudah ada niat. Kita nak semayang, Allahu Akbar. Kenapa kita semayang? Sahaja aku semayang fardu asar 4 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Niat ini akan bantu, ingatkan kita. Sebelum ni kita lalai. Kita sibuk dengan dunia, sibuk kerja dan sebagainya. Datang semayang, okey, niat dahulu. Kamu semayang untuk siapa? Jadi bila kita masuk semayang,
Daripada awal kita dah tahu niat kita semayang untuk siapa. Lalu insya-Allah solat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah cerita kampung ataupun negeri Sabak, kaum Sabak. Bila mereka tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat daripada mereka. Hendaklah kita bersyukur. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Nikmat kesenangan, nikmat mata, penglihatan, nafas, nikmat boleh masuk tandas, keluar tandas, buang semuanya dengan senang. Ini nikmat besar. Tapi kita tak tahu nikmat-nikmat. Kita tidak merasai nikmat-nikmat itu. Bila orang tu akan rasa nikmat itu, bila orang tu akan rasa nilai nikmat itu, dan dia akan tahu betapa nilainya nikmat ini, bila hilang. Bila nikmat itu hilang daripada macam kaum Sabak ini. Bila kehilangan nikmat itu, barulah mereka teringat nikmat-nikmat yang Allah berikan, kesenangan yang Allah berikan kepada mereka. Sebab tu dalam setiap kali kita semayang, setiap rakaat yang kita semayang, kita diwajibkan baca satu surah. Kita nak tanya para hadirin dan hadirat, surah apa yang wajib kita baca setiap kali semayang? Setiap rakaat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Aywa, surah Al-Fatihah. Okey, ayat pertama surah Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi apa maksud Alhamdulillah Rabbil Alamin ni? Segala puji bagi Allah. Segala puji. Ayat yang pertama yang kita baca selepas Bismillahirrahmanirrahim ini, Alhamdulillah, segala puji. Setiap kali semayang, dalam setiap rakaat, mesti kita baca surah itu, dan ayat yang pertama selepas surah Al-Fatihah kita baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Sebab manusia ini dia sentiasa lupa nikmat. Maka Allah wajibkan semayang, dan dalam banyak surah Allah wajibkan surah Al-Fatihah. Kenapa? Sebab dalam surah Al-Fatihah ada Alhamdulillah. Allah nak suruh kita syukur. Sentiasa syukur. Dalam setiap hari 24 jam kita akan semayang 5 fardu. 5 waktu Allah akan memperingatkan kita bahawa kamu berada dalam nikmat, syukur kepada aku. Hendaklah kamu bersyukur kepada aku. Sebab tu bila kita bangun waktu subuh, kita akan semayang. Benda yang pertama yang kita akan baca, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Jadi daripada awal kita bangun, Allah dah suruh kita untuk bersyukur. Bersyukur kepada aku. Berterima kasih kepada aku. Supaya siang kamu itu penuh dengan nikmat, penuh dengan pemberian-pemberian. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan berikan kamu nikmat yang lebih lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azab aku azab yang sangat keras. Jadi syukur ini adalah satu benda yang penting dalam kehidupan kita. Sebab tu ulama kata asyukru saydul mafqud. Syukur ini akan menangkap, ulama kata dalam pepatah ini, syukur ini, sifat syukur ini akan menangkap buruan yang tak ada. Apa maksud dia? Syukur ini, bila kita syukur, benda-benda yang kita tak ada akan datang. Nikmat-nikmat yang kita tak ada, Allah akan berikan kepada kita. Akan menangkap buruan yang macam anak panah. Kita tembak, kita dapat tangkap satu binatang. Jadi syukur ini seperti anak panah. Dia akan tangkap binatang itu, akan tangkap nikmat yang kita tak ada. Dengan syukur. Wa qaidul mawjud. Kata ulama, dan syukur ini dia akan memegang dan menahan nikmat yang kita sudah ada. Dengan kita syukur, kita ada nikmat, kita syukur, Allah akan teruskan nikmat itu. Nikmat itu tidak akan lari daripada kita.
Macam kita dah tembak anak panah tadi. Tembak anak panah kena dekat rusa. Okey. Bila kita sampai, kita perlu buat apa? Ikat supaya rusa itu tidak lari. Jadi kita ikat anak panah tadi itu syukur. Dan ikatan tali itu adalah syukur juga. Jadi syukur ini dia akan membawa kepada kita nikmat-nikmat yang kita ada, yang kita tak ada, dan akan menahan nikmat-nikmat yang kita sudah ada, yang kita sudah miliki. Dengan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan teruskan nikmat itu. Sebab tu syukur ini adalah satu sikap yang sangat baik jika syukur ini ada di dalam hati seseorang itu. Ada orang dia tak ada harta langsung, miskin, tapi dia ada sifat syukur, dialah orang yang paling kaya. Tapi ada orang dia kaya, banyak duit, diberikan kesihatan afiah, tapi tak ada sifat syukur. Dia sentiasa rasa tidak ada benda. Dia sentiasa rasa kosong sebab tidak ada sifat syukur. Jadi sifat syukur ini, apabila sikap syukur ini ada dalam hati seorang, maka dialah orang yang paling kaya. Sebab dia akan rasa sentiasa Alhamdulillah. Diberikan ujian, Alhamdulillah. Ditimpa penyakit, Alhamdulillah. Sentiasa syukur. Sentiasa syukur. Sebab dunia ini, kita ada penyakit, diberikan penyakit. Sentiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada penyakit. Itu pahala. Penyakit ini akan menjadi asbab kita dapat banyak pahala. Dan penyakit itu akan ada. Tapi kalau orang tu tidak syukur, tidak reda dengan apa yang Allah uji dia, ujian itu tetap akan ada. Dan dia rasa tidak puas hati. Orang yang pertama, bila diuji, dia reda, dia syukur, dia dapat pahala, dapat hati dia senang, hati dia tidak menentang dan melawan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat pahala, dan insya-Allah dapat masuk syurga dengan penyakit itu, disebabkan penyakit itu. Orang yang kedua yang diuji dia dengan penyakit, dia tidak puas hati dan dia tidak reda, penyakit itu ada, dia tetap akan diuji, penyakit itu ada, malah dia dapat dosa, malah penyakit dia itu boleh jadi asbab dia masukkan ke dalam neraka sebab dia tidak bersyukur, dia tidak menerima qada dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesimpulannya, kelas kita pada hari ini fokuskan pada sifat syukur yang perlu ada dalam hati kita, kerana sifat syukur ini adalah satu sikap dan satu sifat yang akan meneruskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan orang yang tidak bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang gelisah, kehidupan yang susah, dan nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada dia akan ditarik orang-orang bersyukur yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Wa qalilun min ibadi asy-syakur. Sangat sedikit daripada hamba-hamba yang bersyukur. Allah kata, hamba-hamba yang aku yang bersyukur ini sangat sedikit. Mudah-mudahan kita jadi daripada mereka yang sangat sedikit ini, hamba-hamba yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. طيب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sekejap, di sini ada mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala enam hari, maka hendaklah kita usaha untuk menambahkan lagi amalan-amalan kita dan tidak sibuk dengan benda-benda luar, tidak sibuk dengan benda, tidak ada masalah kita ambil waktu yang sedikit untuk beli barang dan sebagainya, dan khusus hendaklah kita lebih fokus untuk beribadah
Kerana bulan Ramadan ini ada musim kebaikan, musim pahala digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musim hadiah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita semua insyaallah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Terima kasih, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.